Liza Hanim, saya nak cakap kepada anda semua yang ada nak rekod lah. Dia sebenarnya nak cari publicity murahan. Dia dah tak ada modal lain dah. Saya bercakap dekat live, saya cakap dengan anak saya, jangan harapkan kemenangan. Kadang-kadang kemenangan tak menjanjikan apa-apa. Yang penting kita jangan anggap benda tu pertandingan. Kalah-kalah lah. Papa kalah berapa kali cakap. Papa setiap pertandingan Papa kalah. Tapi Papa tetap popular. Kiss him China, check it now. It's Samaza, bite out the bottle. Wow. Update logic straight to your screen. Kasim Channel, Paddington, paling clean. Buka mata, buka phone. Berita panas, jangan stay alone. Kasim Channel, mula sekarang. 1 minit, terus datang. Penyanyi Amin Spring mendakwa rakan seindustri Liza Hanim menumpang popularitinya apabila dia tampil meluahkan rasa terkilan terhadap komen seorang penyanyi senior di media sosial baru-baru ini. Ketika ditemui, Amin atau nama sebenarnya Wan Aminuddin Wan Ismail mendakwa Liza Hanim menggunakan isu anaknya Marsha yang disifatkan publicity murahan. Tegas Amin, dia tidak menyeru mana-mana pihak apabila bersuara tentang adat menang kalah dalam sebuah pertandingan. Namun keadaan menjadi keruh apabila Liza Hanim tampil dengan kenyataan di Instagram story. Liza Hanim sebenarnya dia nak tumpang populariti saya, itu sahaja. Dia nak cari publicity murahan, dia dah tiada modal lain. Saya cakap jangan harapkan kemenangan. Kadang-kadang kemenangan tidak akan menjanjikan apa-apa. Yang penting kita jangan anggap itu pertandingan. Kalau kalah menang, saya banyak kali kalah dalam pertandingan tapi saya tetap popular. Yang juara tidak tentu akan popular. Saya tidak cakap pun anak Liza Hanim. Saya cakap perkara ini wujud daripada zaman 90-an lagi. Amin berkata demikian ketika ditemui pada majlis rumah terbuka Next Level gabungan M-Star Suria dan Kuali Saloma di Kuala Lumpur pada Rabu. Dalam pada itu, Amin akui tidak berdiam diri apabila status sebagai penyanyi senior dipetik oleh rakan seindustri sendiri melalui platform media sosial. Pelantun lagu Bougainvillea itu turut menyarankan agar Liza Hanim memanfaatkan wang kemenangan berjumlah RM30,000 sebagai modal untuk membantu mempopularkan anaknya dalam industri seni. Katanya lagi, dia cuba menangguh air di air keruh. Jangan cabar saya. Memang silaplah kalau kau nak burukkan nama aku. Seumur hidup aku tak pernah burukkan orang. Masalahnya sekarang ni kau jangan melatah. Kau buktikan yang kau seorang juara. Kau pergilah popularkan anak kau. Dia dapat duit RM30,000. Dia pergi bercuti. Patutnya kau cari Melly Goslow buat lagu untuk Marsha. Mengulas lanjut mengenai hubungan sebelum isu ini tercetus, Amin memaklumkan bahawa segalanya berada dalam keadaan baik, namun menyifatkan pelantun lagu Gelisah Mimpi itu sebagai seorang yang mudah melatah. Saya merupakan salah seorang pengikut dia. Kami tiada masalah pun. Ini bukan salah faham. Dia sengaja satu pentas dengan dia. Cuma sekarang banyak tengok Liza Hanim banyak bersuara tentang komen orang pada Marsha seolah-olah dah tiada idea lain. Imbas kembali, Liza Hanim meluahkan rasa kurang senang apabila anaknya didakwa diperlekeh oleh seorang individu sebagai juara program reality Talk to My Manager musim pertama. Pada hantaran yang sama, Liza menitikkan pesanan agar individu tersebut menjaga kata-kata. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.